Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Wan, thank you hadir Wan. KPC ha? Ayah baiknya kita cek IMF. MF. Oh, ayah dulu lagi ya. Ayah baiknya kita cek IMF. Oh. Boleh tahan. Tanah naga. Geng, MF saya geng. Full geng. Full power ah. Huh. IMF-nya malam tu full power merah. Kita pun angga ah. Full power ah. Full bukan kau. Memang kau Full geng. Full lah color merah. Tadi kosong geng, saya coba tadi. Dekat depan tu kosong. Sampai dalam tu dah. Bernyamuk geng. Push, tahan aku. Banyak nyamuk tu. Kembang telinga kan. Dari atuk kami dapat rasa aura geng. Dari atuk kami dapat rasa aura. Macam adanya aja situ kehadirannya. Ketak moderator aku sih ya. Yazid, dah selut Zid jalan tu. Dah selut jalan tu. Jalan masuk pun selut tu. Si nampak jaya lagi situ. Nampak laluan biasa aja. Jauh laluannya geng. Saya penanggaya dari tempat malam tadi pindah ke situ. Situ saya ada gangguan. Ini kali juga. Kayaknya pindah ke situ. Ya dari sebelah nun kali. Ya macam rasa pelik-pelik bagi. Macam masa pelik je situ. Putih kan? Macam kain. Mek dah siapa bekas tu dah kenanya. Mau tembak terang lagi. Aduh. Ya nyaluk geng. Lelah mek tangan ngemek langoi ke atas. Tapi munnya entiti dahnya bergerak. Tapi toknya si bergerak begini. Si jelas. Yalah. Si berapa jelas. Kami dah coba nak beri kita orang dapat nangga dengan jelas. Si juga mampu. Nangga debah juga geng, semak jalan tu geng. Jalan dah semak.
Kami pun torchlight tu geng, mun dah kena daun ke di depannya, lalu depannya kompomnya terus malap. Sebab ya kami padam dulu, tutup dulu, on balik. Baunya macam biasa, cerah. Tadi banyak nyamuk, kini tu dah kurang geng. Siapa? Kami nangga MM dulu. Sebab orangnya tu macam dah siada dah orangnya. Oh, kalau diperhatikan daripada MF kami tu, dia ada orangnya. Kuat tu orangnya. Kuat geng. Kalau ngikut dalam MF tu, bacaannya kuat sampai merah habis tu. Kami dah coba jauh daripada handphone. Nah, masih juga. Sebelah tu geng, kita pusing sebelah tu. Tak pun sama aja geng. Memang sekeliling kami dua lah. Masalah meredah dia macam tu geng. Meredah geng macam tu. Macam ada pelik orang situ. Ada pelik jasanya geng. Sah mau dibaca orangnya. Bercampur geng orangnya. Orang besar dah, orang kecil dah. Kami pandang lebah sekejap geng. Sebab nak tahu lebahnya ada apa. You macam kemarin pun ada video kat sini. Betul nampak ke? Kemarin? Bila tu? Kemarin ada video tu kan? Yang video dekat titi saya tu, BDT saya tu, itu adalah imbasan yang saya nampak. Ketika saya pantau balik saya punya live, jadi saya nampaklah benda tu. Asyik je. Hui, mengejutkan lah kau tu.
Hei. Aku tengah-tengah fokus macam ini ya. Dia lagi nak mengejutkan orang. Hampir habis nafas aku, geng. Hampir habis nafas aku kena dia. Aduh. Bukan takut, geng. Kita cuma terkejut. Terkejut, geng. Dah lah, tempat macam ni memang tempat semak-semak, geng. Kita banyak benda yang kita takut dekat sini. Bukan satu benda yang kita takut. Korang jangan gelak aku, geng. Kita perlu berhati-hati, geng. Tempat semak-semak macam ni. Dah lah, ni bekas kampung orang, geng. Bekas rumah kampung. Ni adalah bekas rumah kampung, geng. Jalan ni pun kita main redah je, geng. Tak tahu nak tuju gimana jalan ni, geng. Dah semak samun dah. Tak ada jalan lagi. Tak tahu nak kemana lagi nak tuju, geng, jalan ni. Ini hutan habis, geng. Tak payah takut. Hantu bukannya boleh buat apa-apa. Betul? Betul kata awak. Hantu bukannya boleh nak buat apa-apa pun. Semua dia mampu nak bagi suara dia. Bagi pergerakan tu je lah, kan? Pokok Pinang ni pasti bekas rumah orang dekat sini. Ada tapak rumah dulu. Dia ada pokok pinang, geng. Bunyi apa ya? Bunyi tetak ya tadi. Ada dari kau siapa? Ada kah? Ada kita dengar? Ini dah sikit merah ya. Merah ya. Merah. Bukan sikit lah. Merah ya. Situ nang merah. Situ bacaan merah di situ. Kira itu. Merah ya, geng. Bagian buluh tu. Kawan kepada si buluh betong. Situ merah namanya. Buluh tak betong. Buluh betong tak buluh tak betong. Namanya bacaan IMF yang pada di kawasan tu. IMF memang colornya naik ke merah. Situ apa namanya? Jacqueline John, thank you PC. Okay, geng, kami letak tutup je. Deh. IMF ya. Okey, kalau enggak IMF bacaan IMF. Kalau enggak Memang kuat, geng. memang kuat situ. Memang kuat. Medok dari jauh tu. Dari jauh pada MF. Ini dah mencapai lampu warna oranye. Jangan naik warna merah. Warna merah memang kuat situ. Memang tempatnya rumah. Hoi. Hoi. Oi. Ada bunyi, ada bunyi. Ada bunyi. Ada benda yang macam terjun. Siapa kau? Kejut. Sumpah. Nasib baik aku tak pernah. Kita nak tegak tu semua dah menegak. Semua bulu dah mendekat, geng. Okey, pusing 360. Okey. Kira berada di sana. Korang perhatikan MF tu, geng. MF tu tak berhenti. Memang dia naik ke merah, geng. Okey, kami pusing. Terima kasih yang memberi rezeki. Terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki kalian. Makin merah, geng. Kuat, geng. Betul-betul kuat, geng. Bacaan IMF makin menaik. Geng, kuat, geng. Merah, geng. IMF makin menaik. Peluh, geng. Ke sini, geng. Saya peluh dah, geng. Naik belum panas. Sangat-sangat panas. Bacaan IMF menaik. MF makin kuat. Suruh klon double check. Okey, dah boleh buka lampu.
pada pucuk, suruh close double check. Okey. Boleh Ha. buka lampu ah. Moknya hati guguk dia atas pokok ah. Ah, yang kali ya. Moknya yang guguk kali. Pocong. Abang. Ya. Ya. Kita mari mah. Sebab kami ini Masih merah. Mungkinnya masih ada berdekatan dengan kami dua. Ini coba letak jauh tu repost geng. Ya betul. Baik, Mada. Belum, sila tutup pagar. Okey. Diterima. Saya diterima. Juga sebenarnya kami baru datang. Ada air geng. Ha.